Kenapa tak dia koyakkan je jiwanya? Puan Vista, budak perempuan tu cakap yang tak elok. Bagus, Randolph. Ambil biskut ni. DJ, Hei semua. Macam mana awak kat dalam tu? Oh, saya tahu. Awak sibuk. Tapi saya ada satu benda yang saya nak minta awak buat untuk saya. Apa dia? Keluarkan saya dari sini. DJ, tolong. Saya dah nak gila kat dalam ni. Saya dah kira shilling ni sebanyak 13 kali. Ada 1,678. Awak dengar tak? 1,678. jangan risau TJ, kami akan tolong awak. Ya, tak kira apa berlaku, kita bersama terlibat dengannya. Hei, apa yang awak semua buat kat situ? Jumpa lagi. Hei, keluarkan saya. Kesian TJ, terus dia duduk kat dalam tu. Pelajar tanpa rehat. Itu sungguh teruk sekali. Apa kata kalau kita masuk dalam tu dan keluarkan dia? Cadangan sungguh hebat, Spinelli. Tapi berdasarkan perkiraan saya, percubaan menyelamat ada 70% kemungkinan untuk gagal. Hei, saya ada idea. Mari kita tanya Guru Kit. Oh, Guru Kit yang hebat. Kawan kami telah dikurung dan kami tak tahu nak buat apa. Mengikut lebah dengung, bila ia sendirian tiada makna. Tapi jika bersama kawan lebahnya, ia sekumpulan dan seronok dengan pengumpulan madu. Apa maksud sebenarnya tu? Awak tahu tak, kitalah lebah tu. Kita tak boleh selamatkan TJ tanpa mendapatkan bantuan. Sebenarnya, dia mungkin ada sesuatu di sana. Kalau kita dapatkan budak-budak lain di taman permainan membantu kita, peluang kita untuk berjaya meningkat 10 hingga 15%. Jadi apa kita tunggu lagi? Mari pergi! Terima kasih Guru Kit.